Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini hari Selasa 19 hari bulan Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.42 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni selepas pada buat video daily report kemarin pada pukul 8 malam kemarin tak. Saya lepas tu masuk isyak, saya semayang pada isyak. Lepas semayang isyak tu saya pergi seperti biasalah pergi kedai Fikri pada pukul 9.26 malam tu saya pergi kedai Fikri. Main Facebook seperti biasalah, main internet seperti biasa, minum ada seperti biasalah. Lepas tu balik pada pukul lama juga. Lewat juga balik tu. Dah ada pukul 12 berapa. Lah 50 je lah. Sebelah 50 12 minit pagi. Lepas tu tidur pada pukul 3 pagi baru tidur. Bangun pada pukul mula-mula tu sedar tu 9.20. Kejut sedar tu. Bangun sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 9.50 pagi. Bangun mandi-mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu tolak pergi pak kerja pada pukul 8. Tolak pak kerja. Lepas tu 8.30 terus pergi pak kerja lah. Pukul 8 tu pergi kedai Fikri lah, minum pagi seperti biasa lah. Lepas tu baru lagi ke kedai ni, barulah pergi 8.30 baru pergi ke kedai ke tempat kerja. Hari ni gaul seminggu sambung gaul seminggu tu malah tu lah. Hari ni dan nebik setengah. Mari 5 beg. Mari dulu tu 4 beg. 4 beg. 4 beg pula. 7 beg. 7 beg, 5 beg. Nebik setengah. 3 orang ke bahagia ni. Jangan ngikak ni. Ngikak pula. Malah ni. Nampak seminggu. Lepas tu selesai kerja tu. Allah hari ni lewat juga lah. Pasal tambah. Ditambah tu lepas tu jarak masa kan. Jarak masa saya pelah ikat. Saya gaul mula-mula tu. Gaul lah tu kan. Dia suruh tambah kemudian tu. Pasal tak suka. Ada sikit lagi pada tak cukup. Lagi buat soh kata penuh tak. Jadilah. Lebih banyak lah sikit seminggu tu. Dia lebih banyak. Tak ada masa apa tak kan. Pukul 3.50 baru siap. Saya balik. Pukul 4 saya balik lah. Balik ke rumah tu. Sampai rumah ni 4.10. Terus saya terus mandi-mandi. Semaya Zuhur saya lah. Lepas semaya Zuhur terlelak sekejap. Terlelak tu. Bangun tu pada 5.30 dah. Barulah bangun mandi-mandi semaya asar. Lepas semaya asar tu 5.30 dah. Semaya asar. Lepas tu 5.40 terus pergi ke Pasir Akar tu. Kedai buah McD tu. Beli buah. Terus balik ke rumah. Beli buah mak saudara saya kiri kan tu. Buah pau. Itulah dia buah pau tu ada masuk debu benar dah kan. Ia offer semua borong. Ia cari dari baku kan untuk borong lah. Buah bayar buah hijau tu kan. Lebuna tu. Lebu benar tu. Ada buruk sikit tu. Ia RM10. Nak 10 kilo semua. Dah dalam 10 kilo. Atas belakang ni 10 kilo. Bibit tangan 10 kilo dalam 20 kilo kurang. Tak timbang ya dah. Kalau saya timbang mungkin dalam 20 kilo saya rasa agak-agak tu. Berat pun ni, sakit bahu ni. Lepas tu terus balik ke rumah. Lepas tu terus balik ke rumah. Lepas beli tu pakai balik ke rumah. Malah nak pergi singgah dah Fikri lah. Berat kan. Lepas tu ni tak debit lah. Lalu kot dah Fikri gitu lah. Okay, gaduh Ghibli ni. Cepat-cepat Ghibli tu. Takut dah tutup. Gitu dia dah nyepet dah. Siapa-siapa tu lebih dari tu nyepet dah. Kalau saya pergi dulu pukul 9 tu, dia tarik buka dah ni tu tengah nyapu. Tengah basuh sabu-sabu apa. Dah mak latah nak tutup tu.
Kalau rumah saya tu kan ketutup dah kali. Lepas tu klik kat sini. Klik mai ke rumah tu simpan bagi hak beli tu. Bagi beli tu. Apa ni gope-gope dia. Pauhan itu. Saya terus mai ke sinilah untuk buat video daily report pada pukul 6.42 ni. Tadi. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.